Daripada Terengganu. Daripada Terengganu. Terengganu tak ada kedai ke? Terengganu. Masuk dalam, tarik kulit bumbung. Kalau hari ni kau nampak banyak konten kedai cemen kita dia buat benda macam ni, itu adalah tiru Abarong. Kau tengok gambar aku macam mana? Tengok Fazil. Tarik sikit tangan. Apa ah? Sana sikit, kuat sikit tarik. Buat gini. Ya Rabbi, kau tengok. Macam. Tembak gam semua orang boleh tembak. Tapi bab faham diameter tu, bukan semua orang faham. Kau dah bertahun dalam industri ni pun kau takkan faham kalau kau tak ingin belajar. Dalam proses nak belajar ni, bukannya kau belajar kau tahu dapat. Lain kereta, lain ukuran dia. Itu semua ada kena-mengena. Untuk budak yang baru belajar pasal cermin, zero, masuk tak tahu apa, bila diorang dah kerja 2-3 bulan, confirm diorang dah tahu buat kerja. Sebab benda ni adalah basic. Dia walaupun basic senang buat, tapi benda ni melibatkan safety. Benda ni yang tak ramai orang faham value benda ni. Aku belajar guys, sampai ke US guys, belajar untuk dapatkan the whole certificate. Bukan benda yang mudah. Benda ni semua pakai duit, komitmen yang tinggi. So dapatlah result kerja. Bagi. Nanti kejap lagi aku tanyakan semua. Kita berada ni dah siap. Aku harap dia puas hati lah. Dan datang daripada Terengganu semata-mata nak barang pasang. Apa benda semua cantik. Ini order dia. Bang, sini bang. Oh. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa bang? Nama Syairil. Syairil? Rel, kenapa kau pilih Abarong? Sebab lalu datang daripada Terengganu, datang sini cari aku semata-mata dari Terengganu. Datang ke Shah Alam, babe? Ya. Sebab apa bang? Sebab lalu FFP tengok Abarong je yang top sekarang. Kita buat dah lama bang, dah lebih 20 tahun dah. Zaman aku buat dulu cermin, yang ada Cina je, kedai-kedai Cina, Melayu semua tak ada. Sekarang banyak kedai cermin kereta Melayu. So baguslah, benda tu baguslah kan. Ya. Lepas tu apa saranan kau kepada orang? Kau panggil orang Terengganu lah datang Shah Alam tukar cermin kereta. Pada orang Terengganu tu nak tukar cermin, boleh jumpa Abarong di Shah Alam. Shah Alam. Appointment lah, senang Payment je. Terima kasih bang. Moga murah rezeki. 3 kereta weh, 1 perdana Perdana. 2 lagi satu. Maybe ada. Maybe kat TV. 3 kereta datang kat sini. Satu family memang steady. Terima kasih bang. Last sekali bang, bagi.